Aku cakap, korang yang panggil aku masuk dalam grup ni, cukup masa kau cakap aku berkintai. Padahal aku cakap, korang yang panggil aku siut. Kan, aku tak ada korang pun nama Adib Nahar aku boleh naik. Betul tak? Betul. Cakap, sebab aku build aku punya nama 27 tahun, Mat. Kan, 27 years aku buat aku punya nama lah. Dan tak mungkin aku cakap, bukan aku belagak. Sekarang ni kalau kau nak cakap aku belagak. Tapi aku sampai sekarang aku masih berdiri. Korang mana sah? Betul. Sahabat aku seorang lah sampai hari ni. Pasal apa? Pasal dia baik punya pasal. Pasal dia baik punya pasal. Orang baik macam tu, Allah jaga dia sampai bila-bila. Betul. Betul tak? Betul. So dia sampai sekarang masih berdiri macam itu. Aku pun masih berdiri. Aku tak support mana-mana. Aku tak perlukan nama tu lah. Sebab gitulah aku cakap. So tapi disebabkan aku sayang member aku yang lain ni. So macam Cem, Fakiz, Hakim. So kita orang buat PC. Cakap kan, okay tak apa lah. Macam aku cakap kepada kita tadi kan. Tak payahlah. Aku nak keluar benda ni. So budak-budak lain tu beranjat. Bang, kau nak keluar kau tak beritahu aku apa? Aku cakap, tak, aku memang nak keluar. Okay, kalau korang nak stay, korang stay. Aku nak keluar. So diorang semua keluar. Then we came out with another group.